Alhamdulillah, seminar ini membuka ruang kepada maklumat yang lebih jelas tentang perkembangan Islam dan Melayu di negeri-negeri di Nusantara. Seperti apa yang kita dengar pagi tadi di Thailand, di Filipina. Perkembangan ini mungkin akan membuka mata ini yang lebih jelas kepada orang Islam, orang Melayu di negara ini. Betapa pengorbanan dan rentetan peristiwa yang pelbagai yang masih menimpa Thailand sebagai contoh, yang masih menimpa Filipina orang Islam sebagai contoh. Conclusion saya adalah Malaysia adalah sebuah negara merdeka yang dimiliki majoritinya adalah orang Islam dan orang Melayu, dan kemerdekaan inilah yang membuatkan kita jauh lebih hebat, lebih besar, lebih aman, lebih mempunyai tenaga ekonomi, tenaga human resource berbanding dengan negeri-negeri yang saya sebut. Yang pertamanya, seminar ini harus diadakan setiap tahun. Ya. Yang keduanya, kita harus menggebeling tenaga dan usaha untuk merapatkan semua NGO dan pimpinan-pimpinan Islam dan Melayu seluruh Asia Tenggara ini, seluruh Nusantara ini. Yang ketiganya, saya amat berharap Datuk Seri Najib, pimpinan ini berusaha untuk menjadikan rantau Nusantara ini sebagai suatu rantau yang aman, sentosa, damai, dan pada masa yang sama hak orang Melayu dan hak orang Islam terus kita perjuangkan. Dan berdasarkan dialog dengan negara yang saya sebutkan tadi, saya yakin bahawa kita juga boleh berfungsi kemakmuran ini dengan orang Islam dan orang Melayu yang tinggal di negara tersebut.